Nak bantu ahli keluarga ataupun kenalan anda yang mungkin ada masalah stroke. Di sini kami tunjukkan cara pemulihan bersama kami. So, langkah pertama adalah untuk anda book appointment bersama kami untuk kami sediakan tempat yang selesa untuk anda. Dan juga, apabila anda sampai, di sinilah tempat untuk anda mendaftar terlebih dahulu. So, langkah kedua, pakar konsultan kami akan menilai kekuatan otot dan saraf anda. Ini disebabkan setiap pesakit mempunyai masalah dan tahap kecederaan yang berbeza-beza. Langkah yang ketiga adalah sesi rawatan luminal ray therapy. Di sini kita akan lakukan selama sejam 45 minit dan bantu dalam peraliran darah dalam badan kita untuk mengalir lebih lancar lah, brother. So, untuk step yang keempat adalah untuk sesi fizio yang intensif yang akan dilakukan selama 45 minit. Selesai rawatan, kami akan memantau progres untuk setiap pesakit-pesakit yang melakukan rawatan bersama kami. Jangan biarkan masalah stroke menjadi penghalang anda untuk mengecapi nikmatnya berjalan semula. Komen nak atau PM kami sekarang untuk kami bantu anda.